cikgu kakak ada jeragat. Lepas tu dia nak pakai krim ibu tu. Dia tanyalah sesuai ke krim tu kalau untuk orang yang ada jeragat. Cikgu hang? Asal banyak ke jeragat dia? Banyaklah juga. Ada tak muka cikgu hang tu jeragat dia macam Acik ni? Uish, turut sangat tu bu. Cikgu kakak tak ada jeragat macam tu. Oh iya ke? Nama aunty ni Ayu tau. Dulu muka dia ni cantik, elok sangat. Rupa-rupanya dia tak tahu produk yang dia pakai sebelum ni merosakkan kulit dia. Jadi dia tersalah pakai produk. Dia pakai produk Mercury. Jadi dia rasa menyesal sangat apa jadi. Dan dia cuba nak rawat balik muka dia. Dia nak repair, dia nak renovate balik kan. Dia nak bagi construction sikit kan muka dia. Macam mana benda dah jadi. Dia dah beli macam-macam tau. Serius, macam-macam produk dia beli. Dia pakai moisturizer lah, dia pakai macam-macam toner lah. Lagi dahsyat, dia sangkut spend jumpa estetik tau. Dia jumpa estetik terus. Dalam jumpa estetik tu bukan memakan sikit-sikit duit. Ribu-ribuan juga. Kesian tau. Kesian dekat Aunty Ayu ni. Lepas tu kebetulan dia nampak ibu live. Dia tahu pasal krim kita. And then dia cuba pakai. Dia cuba-cuba pakai lah. Okay, akan nak tengok tak gambar dia sekarang? Mana? Okay. Serius lah bu. Allah, kulit dia dah cantik lah bu. Kan, serius. Masa dia message ibu tu kan, dia punya happy, excitednya sebab masa tu dia buat live. Dia meniaga pun sambil tu dia buat live juga. So bila viewer tu tengok dia tahu sebab viewer pernah tengok dia kan, kulit dia macam mana. Masa tu breakout tu dah ada orang tanya, pakai apa? Macam mana jeragat tu dah start pudar? Dan sebagainya macam-macam lah. Lepas tu dia terus nak jadi affiliate kita lah. Tapi cerita dia sekarang ni, ramai orang tanya dia, ramai orang notice dia dan dia happy. Dia sangat-sangat happy apa result dia sekarang. Daripada kulit dia breakout, sekarang ni makin baik dan makin pulih dan makin pulih. Ya Allah.